ASP2 yang diurus oleh Pemodalan Nasional Berhad dan Amanah Nasional Berhad dilancarkan dengan sebanyak 10 bilion. ASP2 ini kita buka pada Pelabur Bumiputera berumur seawal-awalnya 6 bulan. Di mana bukanlah dia yang melabur, tapi mak bapak dah yang melabur bagi pihak anak dia dan dimasukkan dalam akaun bijak, iaitu sampai ke umur 18 tahun. Satu lagi akaun ialah akaun dewasa, iaitu 18 tahun ke atas. Sebagai permulaannya, laporan ditentukan serendah 10 unit sahaja dan setiap diniagakan pada harga tetap, iaitu RM1, iaitu fixed price yang tetap dan boleh ditukar ganti dengan wang tunai pada bila-bila masa. Jumlah ini kita akan hadkan akaun dewasa kepada 200,000 unit supaya dapat diperluaskan penyertaannya seluas-luasnya, dan akaun bijak sebanyak 50,000 unit. Dua insentif kepada para pelabur ASP seperti berikut. Bagi pelabur yang mendaftar sebagai pemegang unit ASP2 bermula daripada hari ini 2 April 2014 sehingga 31 Disember 2014, sebanyak 10 unit ASP2 percuma akan dikreditkan ke akaun pemegang unit tertakluk pada unit-unit yang masih ada. DNB membutuhkan sebanyak 10 juta untuk tujuan ini. Dan kedua, dan ini istimewa bagi mereka yang hadir di Stadium Negara hari ini, sekiranya mereka mendaftar sebagai pemegang unit ASP2 pada hari ini yang ada di pekarangan Stadium Merdeka ini, akan diberikan voucher bernilai RM50 bagi tujuan pembelian unit-unit ASP2. Dana yang baru ini kita sasarkan kepada kumpulan generasi Y